Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala asy-syaikhul muallifu al-alimu al-allamatu al-arifu war-rabbaniyu Asy-Syaikhu Dawu ibnu Syaikhi Abdillah Al-Fataniyu rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu wa nafa'ana bi'ulumi wa ulumina fid daraini amin. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Maknanya bersalahan Allah Ta'ala, bersalahan bagi segala yang baru. Artinya, arti bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, la yumathiluhu syai'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dia katanya yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Keempat maknanya sifat yang keempat daripada 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana syarak wajib ke atas kita. Setiap orang mukallaf syarak wajib ke atas kita mengetahui serta pula i'tiqad dengan jalan tafsili. Mengetahui serta dalil-dalilnya. Sifat yang keempatnya ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kalau gitu, apa makna arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi? Artinya terjemuh kepada bahasa Melayu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, dia nak arti terjemuh kepada bahasa Melayu. Maknanya, yakni artinya terjemuh saling kepada bahasa Melayu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, makna arti terjemuh saling kepada bahasa Melayunya bersalahan Allah bagi segala yang baru.
Tu mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalahan Allah. Maknanya tak serupa Allah, tak menyamai Allah bagi segala yang baru. Ni sifat Tuhan dah. Tuhan ni wajib dia bersifat dengan mukhalafah, dengan bersalahan, dengan tak serupa, tak menyamai bagi segala yang baru, bagi segala makhluk ni. Segala yang baru muraknya segala makhluk. Selepas pada tu, apa makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru? Apa makna dia? Dia nak tafsir makna mukhalafah, bersalahan bagi segala yang baru. Dia katanya arti dengan maknanya, makna dengan makna maksudnya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maksud dia pengertian hak yang dikandaki di sini, dia beri bahasa Arab ni. Dia katanya la yumasiluhu syai'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya makna bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru, maksudnya tiada menyamai, tiada menyamai akan Allah, dia tak serupa akan Allah oleh sesuatu, tak menyamai akan Allah oleh sesuatu. Sesuatu tu dia panggil syai'un, la yumasiluhu syai'un, tak menyamai akan Allah oleh syai'un, oleh sesuatu. Kalau gitu syai'un tu dia panggil isim nakirah. Bila kata isim nakirah jatuh di halami nafi, beri faedah umum. Tu beri faedah umum. Maknanya tiada menyamai akan Allah oleh sesuatu jua pun. Kena takdir begitu. Kerana syai'un ni kita pahamnya isim nakirah, dia jatuh di halami nafi, maka beri faedah makna umum, dengan maknanya tak menyamai akan Allah oleh suatu jua pun, daripada segala perkara yang barulah. Suatu jua pun daripada segala perkara yang baru ni, tak serupa akan Allah oleh suatu jua pun. Dengan maknanya tak ada sekara habuk pun yang serupa akan Allah, tak ada. Itu makna mukhalafah. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, dengan maknanya tak ada sekara habuk pun yang serupa akan Allah, tak ada sikit habuk jua pun yang serupa akan Allah. Daripada sesuatu, daripada yang barulah, suatu daripada makhluk ni lah, tak ada wala sikit pun tak serupa Tuhan dengan sesuatu daripada makhluk ni. Artinya muka Tuhan tu khalik, dan kita ni makhluk. Dia tak serupa khalik dengan makhluk. Khalik ni yang menjadi, makhluk ni yang kena jadi. Kita semua ni makhluk yang kena jadi. Dia yang menjadi khaliknya Allah. Dia bersalah di antara khalik dengan makhluk. Tak serupa sikit habuk pun. Walau sikit pun tak serupa. Sekara habuk pun tak serupa. Di antara khalik dengan makhluk dia bersalah. Inilah sebagai menjadikan akidah, menjadikan pegangi kita, wajib kita kena i'tiqad gitu. Wajib kita kena berpegang beginilah. Ini akidah kita dan orang Islam. Akidah kita orang mukmin, wajib setiap orang kena tahu serta pula kena i'tiqad begitu. Kata Tuhan ni tak serupa sikit habuk pun daripada sesuatu daripada makhluk ni. Tak ada sekara pun serupa dan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengertian, inilah maksud mana kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Titi dah. Kalau gitu dia katanya tiada, yakni tiada menyamai akan Allah oleh suatu jua pun tiada menyamai pada zatnya. Yakni zat Allah. Tak menyamai akan Allah oleh suatu jua pun tiada menyamai pada zatnya. Zat Allah tak serupa akannya oleh zat yang lain. Itu maknanya. Dan tiada pula, yakni tiada menyamai akan Allah juga, tak menyamai pada sifatnya sifat Allah. Tiada pula menyamai akan Allah juga pada sifatnya, sifat dia pun tak serupa. Maknanya zat dia dengan zat makhluk pun dia tak serupa. Sifat dia pun dengan sifat makhluk pun dia tak serupa. Dan tiada pula, yakni tiada menyamai akan Allah Ta'ala juga pada af'alnya, yakni pada segala perbuatannya. Maknanya perbuatan Allah dia tak serupa juga dengan perbuatan makhluk. Atau yang kata bersalah Allah Ta'ala dengan makhluk di setiap segi. Di zat dia pun bersalah dengan zat makhluk. Sifat dia pun bersalah dengan sifat makhluk. Perbuatan dia pun bersalah dengan perbuatan makhluk. Dia tak menyamai, dia tak serupa berlaku. Itulah mana katanya tidak ada sekara habuk pun yang serupa akan Allah Ta'ala. Itu syai'un umum. Isi nakirah di halami nafi. Ni tu hendak kata laisa kamislihi syai'. Dalam Quran tu laisa kamislihi syai'. Tidak ada umpamanya Allah, tidak ada serupanya Allah, tidak ada menyamainya Allah akan sesuatu jua pun daripada makhluk. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada umpamanya syai'un oleh suatu jua pun. Syai'un ay minal hawadis, syai'un ay minal makhluqat, dia tak serupa Tuhan. Ni kita dah Tuhan dah ayat dah. Di antaranya ayat yang lainnya, hak Tuhan menafikan masalah, menafi kata dia serupa dengan makhluknya. Di antara dalam kul huwallahu ahad, iaitunya pada akhir kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu, tidak ada menyamai, tidak ada menyerupai walaupun suatu jua pun Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk ni. Sebab itulah kita nak tanding Tuhan dengan makhluk tak boleh. Tuhan nak tanding dengan makhluk. Tuhan balas mana hai, serupa dengan apa hai, dia tak boleh, moga dia tak ada serupa. Ni dia panggil dia Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat dia, we kenal dia. Lama kita i'tikad, kita pegang Tuhan serupa dengan makhluk, berat lah. Beratlah, rusak akidah lah. Kita i'tikad, kita pegang Tuhan ni serupa dengan makhluk. Ni beratlah. Jangan kita pegang lagu tu. Sebab itulah kita kena mengaji akidah. Akidah wirti dan supaya kita nak i'tikad, kita nak pegang. Inilah sebagai menjadikan akidah kita. Maknanya tak serupa oleh zat yang lain akan zat Allah. Tak serupa oleh sifat yang lain akan sifat Allah. Tak serupa oleh perbuatan yang lain akan perbuatan Tuhan. Itu makna bersalah pada segala-galanya. Itu makna katanya la yumasiluhu. La yumasiluhu syai'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tak serupa. Tak serupa berlaku. Zat dia tak serupa dengan zat yang lain. Sifat-sifat dia tak serupa dengan sifat yang lain. Perbuatan dia pun tak serupa akan perbuatan yang lain. Tidaknya ni dia panggil bersalah segala-galanya Allah Ta'ala. Kalau gitu, apa maksudnya menyalahi Allah akan sesuatu yang lain? Menyalahi pada zat, dan menyalahi pada sifat, menyalahi pada perbuatan. Maksud dia lagu mana yang dia nak rayaknya? Yakni dia nak tafsir lagi. Takut tak reti, tak faham lagi. Dan nak reti, nak faham,
Nak nampak di perut kita supaya kita nak i'tiqad, nak pergi ni. Gapo dia maksud dia lagu mana? Yakni, dia nak tafsir lagi. Tiada zat sesuatu. Zat sesuatu, yakni zat sesuatu yang lain daripada zat Allah lah. Tiada zat sesuatu yang lain daripada zat Allah seperti zat Allah. Tak ada. Dan zat sesuatu yang lain daripada zat Allah, negeri nak serupa dengan zat tu, tak ada. Inilah. Mana kata laisa kamislihi syai'. Makna kata lam yakul lahu kufuwan ahad, yang kita dak baca dalam qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah qul huwallah, surah ikhlas, surah yang menunggalkan Allah, surah yang makna dia nak mengesahkan Allah, surah makna dia nak membersih, nak menyucikan Allah. Dan tiada sesuatu pun yang sama, yang menyamai, yang menyerupai, yang serupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tu surah ikhlas, nak bersih dan nak meresihkan Tuhan daripada menyerupai dengan makhluk. Nak mengesahkan Tuhan, qul huwallahu ahad, atau nak mengesahkan Tuhan lam yalid wa lam yulad. Dia tu panggilnya nak menyuci Tuhan serupa dengan makhluk. Makhluk ni ada beranak, ada diperanak orang akan dia. Cuba kita tengok kita ni, ada beranak, ada diperanakkan kita ni, orang beranak kita, ibu kita beranak kita. Lagi pula Tuhan ni tak serupa sekarang pun daripada segala perkara yang baru. Hatta panggil surah ikhlas. Dan nak menunggalkan Allah, nak menyucikan Allah, nak membersihkan Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan makhluk. Ni kita ngaji qul huwallahu ahad, surah ikhlas tu dah. Sebab apa boleh katanya tiada menyerupai, tiada zat suatu zat yang lain daripada zat Allah seperti zat Allah. Tak ada serupa. Sebab apa boleh kata begitu? Tiada zat suatu seperti zat Allah, kerana zat Allah, kerana zat Tuhan ni bukan jenis nur. Dan nur ni cahaya lah. Bukan daripada jenis nur, jenis cahaya. Dan zulmah ni asal makna gelap. Nur gulawanya zulmah ni gelap. Lawan dia nur, cahaya. Sampai tu zat Tuhan ni tak serupa dengan zat dia, zat makhluk ni. Sebab tiada zat suatu tu seperti zat Tuhan. Kerana zat Tuhan ni bukan jenis nur, bukan jenis zulmah. Dan tiada zat Allah jenis kejadian langit dan bumi. Jenis-jenis ni bahasa kitanya pesing. Zat Tuhan ni bukan pesing ni, kejadian langit dan bumi. Bukan pesing langit, pesing macam bumi ni dah. Lepas nak hidup kata serupa dengan apa? Bukan zat Tuhan ni jenis pesing kejadian langit dan bumi. Bukan pesing bahasa dan kejadian langit, kejadian bumi. Bukan dah zat Tuhan ni. Tapi itulah kita nak kata serupa tak boleh. Kejadian langit, jenis kejadian langit bumi ni ia tak lepas daripada ar-ra' jiring. Tak itu tidaknya kejadian langit, kejadian bumi dia tak sunyi daripada wa emonya ar-ra' wa emonya jiring. Dia tak lepas daripada ar-ra' jiring. Tidaknya bukan Tuhan daripada jenis kejadian langit bumi. Biasanya ar-ra' jiring, biasanya bertebak berjihad begitu. Ada. Pas nak kata serupa dengan gapo dia. Bukan berlaku ni. Bukan biasanya kejadian makhluk. Kejadian langit bumi bukan lagu tu dak. Kejadian makhluk ni dia tak sunyi pada dua, wa emonya ar-ra' wa emonya jiring. Tu kena mengaji pula gapo dia ar-ra', gapo dia jiring. Kena mengaji hal makhluk pula, kenal makhluk. Dan baru tak bertukar dengan Tuhan. Tu dia. Dan bagi yang antara keduanya, bagi antara keduanya langit dan bumi, maknanya Allah Ta'ala bukan jenis bagi yang antara keduanya langit dan bumi.
Kerana barang yang antara langit bumi daripada kejadian makhluk. Ar-Ra' jirin juga. Bukan pas nak kata serupa lagu mana. Tak boleh, tak ada tepat nak kata serupa Tuhan. Kerana Tuhan ni bukan jenis kejadian langit bumi dan bukan jenis kejadian bagi antara langit dan bumi. Pas nak kata serupa dengan gapo dia tak ada jenis. Tak ada spesifik, tak ada sebalah. Tak itu ke. Ni Allah. Dia bertukar dengan hantu Tuhan ni dah. Dan tiada sifat suatu, yakni suatu yang lain daripada Allah seperti sifat Allah tak ada juga. Yakni tak ada sifat suatu yang lain daripada Allah seperti sifat Tuhan tak ada. Sifat yang lain daripada Allah sifat makhluk lah. Tu mana sifat yang lain daripada Allah, mana sifat makhluk seperti sifat Tuhan. Ada begitu ke? Tak ada. Ni apa yang menyalahi pada sifat. Menyalahi pada zat. Tuhan ni menyalahi pada sifat. Mana sifat yang lain tak ada seperti sifat Tuhan. Sifat makhluk dia tak serupa dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan dia tak serupa dengan sifat makhluk. Tu mana mukhalafah. Khalafa yukhalifu mukhalafatan fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Maknanya musyarakah. Bila datang di atas bab ni dia panggil musyarakah. Tak ada serupa. Balik Tuhan nak kita serupa dengan makhluk pun tak. Balik makhluk pun nak kita serupa dengan Tuhan pun tak. Menyalahi segala-galanya. Zat Tuhan serupa dengan zat makhluk dak. Zat makhluk serupa dengan zat Tuhan ke dak. Sifat Tuhan serupa dengan sifat makhluk ke dak. Sifat makhluk serupa dengan sifat Tuhan ke dak. Itu mana mukhalafah, musyarakah. Ni berarti makna ni. Berarti huraian. Ni wajib ni kita kena tahu dengan jalan tafsili. Curai satu persatu. Berarti mulai. Faham, nampak di perut kita tiap-tiap orang supaya kita nak jadikan akidah pegangan kita. Ni pegangan kita ni. Ni ahli sunnah wal jamaah ni. Pada masa Nabi, pada masa sahabat, tabi'in tu mari menurung hingga sampai kita etikad lagu ni. Apa dah tu? Dia pegang tu hai super dengan makhluk dah. Ni kaedah ulama taruh mari dah ni. Wa manhaj mari ni. Ni jalan ni kita ni. Lain pada jalan ni menyeleweng lah. Jalan main akidah ni silap sikit kufur lah. Jatuh agama. Lama kali kita pegang tu super makhluk. Berselerak lah. Itu dia. Sebab apa tidaknya agapo dia ni tiada sifat suatu seperti sifat Allah. Sebab apa boleh kata begitu? Kerana sifat itu kerana sifat Allah itu dia qadim. Sifat Tuhan itu qadim. Nak kita serupa lagu mana sifat makhluk ni baru, sifat yang lain itu baru. Kerana sifat Allah Ta'ala tu qadim. Adapun sifat yang lain baru, adapun sifat makhluk baru. Nak kita serupa lagu mana. Sifat makhluk Ar-Ra'. Tidaknya nak kita serupa lagu mana pada sifatnya. Lagi baki. Lagi sifat Allah tu baki. Tu lagi baki, yakni lagi sifat Allah itu baki. Bahasa kita gapo dia baki. Yang kekal. Baki ya baqa'an fahuwa baqin. Al-baqi yang kekal. Sifat Tuhan ni yang kekal. Zat Tuhan al-baqi yang kekal. Sifat Tuhan pun al-baqi yang kekal. Yang kita dah mengaji lepas mari dah sifat Tuhan bakok-bakok. Tuhan tu wajib bersifat dengan bakok. Sebab itulah Tuhan terbaik nama dia al-baqi. Salah satu daripada nama Tuhan 99, nama Tuhannya al-baqi yang kekal. Pas kita mengaji dah dalam bakok, bahasa bakok ni kekal dia ada banyak macam pula kekal. Dia ada kekal zati, ada kekal zamani, ada kekal idafi. Kekal makhluk pun ada, tapi kekal makhluk dan kekal zamani,
kekal makhluk, kekal idhafi, atau kekal makhluk, sifat makhluk tu. Adapun kekal Tuhan yang kita dak bercara bakok Tuhan, kekal Tuhan yakni kekal zati. Kekal zati, kekal yang tak bersabit dengan siapa we kekal. Serta pula kekal tak terima hilang. Tu kita hurai mari dah. Tidaknya. Mari ke sini pulanya sifat Tuhan. Kerana sifat Tuhan tu qadim. Sifat yang baru ni makhluk ni baru. Lagi pula sifat Tuhan ni baqi, yang kekal, yakni kekal zati, kekal yang basuh dia, kekal yang tak bersabit dengan siapa we kekal, kekal yang tak terima hilang. Tu mana kekal zati. Bila kata begitu nak keluarnya kekal aridi. Kekal aridi, kekal zamani. Kekal juga, tapi kekal bersabit dengan Tuhan we kekal. Serta pula terima hilang macam kekal syurga, kekal ahli syurga, kekal nafah syurga, nafah ahli syurga, kekal nikmat syurga, kekal aridi bersabit dengan Tuhan we kekal. Serta pula terima hilang. Kalau Tuhan nak menghilang, hilang sekelip mata. Bukan zati lah tu. Hanilah nak ayat katanya tak serupa sifat Allah Ta'ala. Dia tak serupa dengan sifat makhluk ni, tak serupa. Sifat Tuhan ni qadim. Dia tidak ada permulaan baginya. Dan sifat Tuhan ni baqi, yang kekal. Tidak ada sudah baginya. Kekal pula kekal zati, yang tak terima hilang sama sekali. Kekal zati, kekal yang bahasa dia. Lagi pula sifat Allah tu amun, ta'alluqnya. Tengok sifat Tuhan tak serupa. No yang bersalahan sifat Tuhan dengan sifat yang lain ni. Sifat Tuhan qadim, sifat yang lain baru. Sifat Tuhan ni baqi, yang kekal zati, sifat yang lain dia tak kekal. Benasa kalau kekal pun bukan kekal zati. Tengok no tak serupa tu. Ni kata bersalahan di setiap segi, di setiap pihak. Ikut pergi ke mana? Tak serupa. Inilah wajib kita kena menyucikan Allah daripada menyerupai dengan makhluk. Yang kita dah ucap subhanallah, dah menyuci Tuhan tu daripada menyerupai makhluk, dah menyuci Tuhan daripada kekurangan. Dah menyuci Tuhan daripada bersifat dengan sifat kekurangan, dah menyuci Tuhan daripada menyerupai dengan makhluk. Yang kita dah ucap subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita kena pergi katanya Tuhan ni maha suci daripada menyerupai dengan makhluk, maha suci Tuhan daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Di antaranya hati kita nak menyuci Tuhan subhanallah. Ni subhanallah i'tikad Tuhan serupa dengan makhluk. Nampak jadi belau Tuhan dak subhanallah, pergi Tuhan serupa dengan makhluk. Dah menyuci lagu mana? Titik. Tengok sifat Tuhan ni tak serupa dengan sifat makhluk ni. Sifat Tuhan ni qadim, makhluk baru. Sifat Tuhan ni baqi, kekal. Lagi pula sifat Allah Ta'ala tu ta'alluqnya, umum ta'alluqnya, ta'alluq sifat Allah. Dan umum ta'alluqnya yakni meratai. Am tu bahasa kitanya meratai, menghabisi luah ta'alluq dia. Maka habis ta'alluq sifat Tuhan. Tak serupa dengan sifat kita. Tak meratai ta'alluq, tak umum ta'alluq sifat makhluk. Sifat Tuhan umum ta'alluq, luah ta'alluq dia, menghabisi ta'alluq dia dengan barang yang dita'alluqnya. Hati orang panggil muta'allaq. Barang yang dita'alluqnya dia panggil muta'allaq dia. Maknanya luah, menghabisi, umum dengan muta'allaq dia, atau dengan barang yang ditakluknya, yakni dengan muta'allaq dia. Cuba ni kita katanya, tengok kederat Allah, kuasa akan sekalian mungkin. Tengok umum takluk dia kata semua mungkin Tuhan kuasa berlaku. Kuasa atas segala perkara mungkin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas semua perkara mungkin, dia amat kuasa. Tengok sifat Allah Ta'ala. Takluk dia umum.
Kederak Tuhan tu umum. Semua kalau mungkin dia kuasa laku. Pak kita kuasa laku tak? Semua mungkin kita kuasa tak? Dia kuasa apa tak tahu? Lemah segala-gala kita ni. Kalau kuasa tu pun Tuhan wi kuasa. Apa? Yang kita serupa. Sifat Tuhan dengan kita ni, Allah tak serupa. Tu nampak wajah-wajah jalan ni. Kata tak serupa sikit habuk. Sekarang habuk pun. Dari segi sifat pun dia tak serupa dah. Sifat Tuhan ni umum takluk dia menghabisi meratai dengan bagainya ditakluk menghabisi muta'allaq. Cuba kita tengok kalau sifat ilmu pula. Tengok sifat ilmu Allah. Tahu sekalian karo. Atau umum takluk dia. Semua perkara dia tahu laku. Perkara hak lepas mari dah dia tahu. Perkara sekarang pun dia tahu. Perkara hak lagi akhir pun dia tahu. Kita ni kalau tahu pun terlupa dah kalau lepas lama-lama. Hak sekarang pun tak tahu lebih kita ni. Hak lagi akhir tak kena dekat cek. Adapun ilmu Tuhan meliputi, menghabisi segala perkara. Itu umum takluk sifat Tuhan. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya meliputi semua perkara akan ilmu Allah, meliputi akan ilmu Allah semua perkara, tahu habis, tak ada benda Tuhan tak tahu. Hingga siapa zat dia yang qadim pun dia tahu, sifat dia pun dia tahu. Hingga siapa sifat dia tak terhingga-hingga banyak dia tahu. Hingga siapanya dan nikmat-nikmat syurga tak terhingga-hingga kekal tak habis nikmat syurga ni tak ada semua tu dia tahu berlaku dari ilmu dia meliputi habis. Tu nak katanya umum ta'alluq ilmu Allah Taala. Tu nak sifat Tuhan ni umum ta'alluq dengan bagai yang dita'alluq yang ni muta'allaq dia tu. Allah hani Tuhan. Dan kita mengaji kau kenal Tuhan, kau siapa, kau wasa Allah, kau hebat Tuhan, kau tinggi ya Tuhan, wasa mari lebih lah wasa takut, wasa gerung kita mengaji terkenal Tuhan ni. Tuhan buka pula dapat makrifat dia, kau hebat kau tinggi dia, kau tu mari takut tu. Tengok Nabi SAW dia kata ana akhwafukum, aku ni takut kamu. Dia takut seperti ke Tuhan. Ini Tuhan buka we kenal dia. Kehebatan ketinggi dia Allah. Dia kenal Tuhan dia takut seperti. Kau tak takut, kau tak heran tu, kau tak kenal tu. Nampak dah tu? Ni makrifat suku pula Tuhan beri. Ngaji ni sebagai buka jalan. Makrifat Tuhan beri ni suku pula. Tuhan buka-buka lagi. Kogi. Itulah nak ayat katanya begitulah. Abim. Tengok deh umum ta'alluq dia. Itu dianya. Itulah nak sifat dan sifat Tuhan tu ta'alluqnya dengan bagai yang ditakluknya yakni muta'allaqnya. Dan sifat makhluk itu sungguhnya ta'alluq iyo sifat makhluk akan setengah kara jua. Dia sifat makhluk tu dia ta'alluq pada setengah benda je. Dia tak umum ta'alluq. Tengok sifat ilmu kita. Tahu habis dah. Tak tahu habis. Tahu setengah je. Itu terawak ni. Dia bala ni ada berapa buta. Tangga bala ada berapa buta. Nak ayat tak boleh. Padahal kalau kita kira, dia naik tiap minggu tangga bala tu. Katanya oleh ayat dah. Pak. Tu tak umum ta'alluq dia. Setengah. Setengah-setengah je. Sifat makhluk ta'alluq dia juga. Ni tiada tiada setengah yang lain. Tu sifat makhluk itu sungguhnya ta'alluq ia akan setengah kara juga. Tengok sifat ilmu kita. Kau tahu setengah-setengah je. Tiada setengah yang lain. Tiada setengah kara yang lain. Tengok setengah-setengah kita tahu, setengah-setengah tak tahu. Bahkan banyak tak tahu lagi dengan tahu. Sikit saja tahu. Karena kerana Allah Ta'ala Tuhan ilmu pada kita ni, kena bandingi ke Allah sikit saja. Seolah-olah kalau kita buat perbandingan, kita ambil jarum. Jarum tu dah pergi celup dalam air laut. Lepas tu kita akak jarum naik. Air laut lekat di hujung jarum. Tu je ilmu kita. Ilmu Tuhan tu macam laut luahnya. Seolah kata begitulah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiada diberikan kamu daripada ilmu melainkan yang sedikit saja. Sikit je. Qalilan. Hati pengin nakirah. Litaklil.
Beri faedah mana taklif. Qalilan sedikit je. Kena tahu gitu. Sikit je. Tak diberikan daripada kamu ilmu, melekat sikit je. Kita nak bangga dengan ilmu. Jangan main bangga lah dengan ilmu. Tapi itulah orang bila Tuhan beri ilmu yang berkat, kau dapat ilmu, kau rendah. Kau dapat ilmu, berasa kau rendah. Kau dapat ilmu, kau berasa jahil. Ni kita tak, kau rahu, kau rasa megah. Kau mentul. Allah, hati panggil ilmu yang tak berkat lagu tu. Tidaknya. Tengok ayat katanya tak serupa deh. Tak serupa. Inilah ayat kata sifat Allah tak serupa dengan sifat makhluk. Sifat Tuhan umum takluk. Sifat makhluk tak umum takluk dia. Tak umum takluk dia. Tengok tak serupa. Dia nak buat misalnya seperti sama Allah. Seperti sifat pendengar Allah. Sifat sama Allah, sifat pendengar Allah. Bertakluk iyo sifat sama Allah bagi sekalian maujud, bagi sekalian yang ada. Sifat sama Allah nyata bagi Allah dengan sifat dengar akan sekalian perkara yang ada. Sama ada perkara yang ada itu perkara yang bersuara, sama ada perkara yang ada itu tak bersuara, sama ada perkara yang ada tu perkara yang qadim, sama ada perkara yang ada tu perkara yang baru. Asal ada sekalian yang ada, Tuhan nyata kok jalan pendengar dia. Tuhan dengar berlaku. Situ tak serupa dah. Sifat sama qadim, sifat sama kita baru. Sifat sama Tuhan tu dia umum takluk, kita tak umum takluk. Tuhan dengar berlaku, asal ada je. Benda bersuara tak bersuara dengar, kita dengar benda bersuara je. Tu bersuara kalau dekat. Kalau jauh-jauh tak dengar juga. Tengok. Allah hatu dah. Dan sama kita sifat pendengar kita makhluk pula. Dan sifat kita pendengar kita makhluk, sifat pendengar kita yang baru ni. Takluk setengah jua. Gapo dia hanya setengah jua, iaitu suara jua. Kita ni sifat pendengar kita boleh dengar suara je. Suara ada, benda ada apa benda hak bersuara. Tu pun benda bersuara kalau hak dekat, kalau hak jauh tak dengar juga. Ni sifat pendengar kita yang baru ni boleh dengar benda yang bersuara je. Kalau tak bersuara tak dengar. Kalau jauh pun kalau bersuara tak dengar juga. Tu pun kalau kita kira hak Tuhan juga. Pelaku pendengar di kita boleh kita dengar suara. Dalam keadaan begitu kalau dia tak boleh dengar, tak boleh dengar juga suara dekat pun. Tengok orang tuli, Tuhan tahu dengar. Dengar tak percaya? Tak juga. Tengok. Allah, inilah ayat katanya, dia bersalahan. Dia sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Dia tak serupa. Tidaknya. Itulah ayat begitulah. Itu di segi sifat. Dia di segi zat, hurai perut. Dia bersalahan di segi sifat, hurai gilah perut. Banyak lagi lah. Dia beri sikit-sikit sebagai misal-misal je tu. Nak ayat kata habis-habis lah. Nak ayat bersalah Tuhan ni kau. Di segi zat pun banyak. Di segi sifat bersalah Tuhan dengan sifat yang baru makhluk ni. Tak habis-habis lah kan nak ayat kau. Ni kita mengaji reti-reti dulu. Lepas tu kita kiyah-kiyah lah. Dan tiada pula af'al suatu, yakni perbuatan suatu yang lain daripada Allah. Kena takdir itu semua tu kita je kecek reka. Sebab itu tak nak faham mana kita boleh baca wak beruk-beruk gitu tak lagi, tak reti. Ya reka-reka banyak. Kena takdir ibarat punya mudah reti. Dan tiada pula af'al suatu, yakni perbuatan suatu yang lain daripada Allah, atau af'al suatu, yakni perbuatan suatu lain pada Tuhan. Tiada pula, tiada juga. Pula dengan mana juga seperti af'al Allah, seperti perbuatan Tuhan. Ayat katanya tak ada juga perbuatan yang lain serupa dengan perbuatan Tuhan, tak ada. Dan perbuatan sesuatu yang lain daripada Allah tak serupa dengan perbuatan Allah. Di segi perbuatan pun tak serupa. Di segi zat tak serupa. Di segi sifat tak serupa. Di segi perbuatan pun tak serupa. Perbuatan sesuatu yang lain daripada Allah pun tak serupa dengan perbuatan Allah, tak serupa. Laisa kamislihi syai'. Dah tafsir makna ayat tu.
laisa kamislihi syai' untuk umum. Tak ada sekarang pun. Maknanya serupa. Allah Ta'ala, zat dia pun tak serupa dengan zat yang lain. Sifat dia pun tak serupa dengan sifat yang lain. Bahkan perbuatan pun tak serupa dengan perbuatan yang lain. Dia hurai makna tu. Pada mata dok mana dalam Quran, dok royak tak ada royak dalam Quran. Dia tafsir mana Quran dah. Nama dah tu. Dia tafsir makna Quran dah ni. Tidak ambil dari Quran. Sifat-sifat tu ni ambil pada Quran. Nak direka lagu mana sifat tu. Pak kata dah ambil mana dia mengaji sifat 20 ni. Dia tak reti. Hanya orang sesat lagu tu lah, dia tak nampak. Sebab apa boleh kata begitu, perbuatan sesuatu yang lain daripada Allah tak serupa dengan perbuatan Allah. Tiada pula af'al sesuatu, tiada pula seperti af'al Allah. Sebab apa boleh kata begitu? Kerana af'al makhluk iktisab. We nampak perbuatan makhluk ni. Perbuatan makhluk ni dia iktisab. Perbuatan makhluk ni usaha je. Iktasaba yaktasibu iktisab. Dia beri arak-arak kata sendi tengah-tengah tu. Kalau tak mengaji arak kata dia, tak reti nama iktisab pula dah. Dan kitab Jawi pun ada sendi-sendi arak juga. Kerana af'al makhluk, kerana perbuatan makhluk iktisab. Apa makna iktisab? Usaha je. Perbuatan makhluk tu usaha je. Dan perbuatan Allah Ta'ala, padahal perbuatan Allah Ta'ala itu ijad. Apa makna ijad? Mengadakan mungkin. Dan mengadakan mungkin daripada tiada kepada adanya. Tu ijad. Inilah makna mengada. Menzuhirkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Inilah makna mengada. Ibrazul mungkin minal adam ilal wujud. Menzuhirkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Kalau tak ada buat we ada. Ini perbuatan tu kan. Ada pun perbuatan makhluk ada tak macam itu raya? Tak ada. Perbuatan tu ijad. Hak tak ada we ada. Dia mengadakan mungkin daripada tak ada kepada ada. Menzuhirkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Inilah makna ijab, inilah makna mengada. Adapun perbuatan kita makhluk ni iktisab, atas jalan ikhtiar, usaha saja. Bukan mengada. Bukan daripada tak ada kepada ada. Tengok macam kita ada buat rumah tu kan. Kalau kita kaya kayu ada dah. Benda-benda bahaya-bahaya tu dia kakah-kakah tu ada dah. Lepas tu mari takut-takut gitulah. Kayu sudah ada dah. Ambil mari bertakut-takut mari buat jadi rumah. Katanya kalau rumah batu kat kita katanya pasir seming sudah siap-siap dah, ada dah. Batu air sudah ada siap-siap dah. Cuma kita mari usaha capur-capur semua air batu, gau dicuah dalam sarang. We jadi tiye, we jadi rasuk, we jadi latar, we jadi sutuh dan sebagainya. Jadi bentuk rumah bila kita usaha begitu tu. Jadi bentuk rumah. Maka boleh kita sandar kepada orang yang usaha itu, kata orang tu buat. Siapa buat rumah ni? Siapa buat basah ni? Boleh kita basuh perbuatan itu kepada orang tu, orang ni, dengan cara iktisab saja, bukan dengan cara buat semoti. Hak buat hak semoti ni ijak tu Tuhan tu. Tu pun dia iktisab usaha pun perbuatan Tuhan juga tu pun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan Allah Ta'ala jugalah menjadikan perbuatan kamu. Kita pun Tuhan buat, perbuatan kita pun Tuhan buat juga. Usaha kita pun adalah perbuatan Allah. Tapi Tuhan menzuhirkan perbuatannya di kita, nyata di kita. Boleh basuh kata kita buat dengan cara majaz. Dia buat rumah ni. Demo tu. Dia buat bahasa ni, tukar mana bahasa ni? Orang tu nama dia. Boleh basuh kata orang tu buat. Kerana Tuhan menzuhirkan perbuatannya di orang tu, boleh basuh dengan cara majazi. Bukan hakiki. Perbuatan yang hakiki ialah perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah Ta'ala. Klik pada tauhidul af'al.
Satu Tuhan pada perbuatan. Kita dah mengaji wahdaniyah. Satu Tuhan pada zat, satu Tuhan pada sifat, satu Tuhan pada perbuatan. Segala perbuatan Allah. Wahdatul af'al kita menjadi tasawuf musyahadah hati ahli sufi, hati orang arif bila dia pandai perbuatan Tuhan je. Karena hakikat tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah. Hanya perbuatan Allah pandai hakikat. Perbuatan Tuhan saja. Walaupun perbuatan makhluk dia tak pandai, tak nak berasa kata perbuatan makhluk. Dia berasa kata perbuatan Tuhan. Mata dia tengok orang tu, hati dia tengok pandai perbuatan Allah. Yang Tuhan menzuhirkan perbuatan dia. Tengok. Nah, kalau kita kira semua kita tak ada mata lah kita ni. Tapi tak apalah. Nyata di kita ni perbuatan Tuhan. Hati panggil iktisab, usaha. Dia usaha. Dia usaha duk buat begitu gini daripada benda-benda bahaya-bahaya. Ada. Bukan ijak dak, bukan pada tak ada, pada ada. Ya bahaya dah berlaku. Dah kakak-kakak rumah tu bersih-bersih dah berlaku. Dah. Tanah apa ni, tanah pun ada, pasir pun ada. Batu pun ada, semi pun ada. Tak gitu ke? Tidak. Ya bahaya-bahaya ada dah. Hatu usaha buat gitu gini, dia jadi betul ke potongi. Itulah perbuatan kita. Ada perbuatan tu hedok ijat nama dianya. Tidaknya. Sebab itulah boleh kita usaha tu berlaku zuhir nyata di kita, maka boleh kita sandar kata hamba tu buat. Orang tu buat, orang ni buat. Adapun dia buat dengan makna mengada, tidak ada malaikatnya, hanya Allah. Buat dengan makna mengada, kau tak ada, we ada. Itu tidak ada selain daripada Allah. Kau tu panggil perbuatan tu. Dia tengok kita di mana dulu? Tak ada kita. Mana nak ada kita dulu? Tak ada kita. Dia menzuhirkan, you nyata, ada kita ni. Allah. Atau panggil ijad. Aujada yujidu ijad. Mujid yang mengadakan Allah. Adapun mengada di bahasa pada makhluk, siapa yang mengada muka ni? Buat di bahasa pada makhluk, siapa buat benda ni? Itu mengada buat dengan mana usaha. Siapa buat bahasa ni? Siapa buat rumah ni? Itu panggil usaha. Buat dengan mana usaha. Bukan dengan mana ijad. Nampak ada tu? Adapun Allah, dia buat langit, dia buat bumi. Dengan mana ke mana? Ijad daripada tak ada kepada ada. Tengok ayat katanya tak serupa perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Allah, perbuatan Tuhan ijad, adapun perbuatan makhluk iktisab. Itu beza. Perbuatan kita makhluk iktisab, perbuatan Tuhan ijad. Halinah nawaya kata perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan hamba makhluk. Betul mana? Karena perbuatan makhluk iktisab, perbuatan Allah ijad. Hati-hati. Lagi pula. Tu dia lagi. Dan nampak tak serupa dah betul tu deh. Lagi pula perbuatan Allah Ta'ala menjadikan dengan tiada berkehendak pegawai. Perbuatan Allah menjadikan dengan tiada berkehendak pegawai. Tak berhajat kepada alat pekakah penolong, tak ada. Atau pegawai ni mana alat-alat lah, pekakah. Dia penolong, tengok orang ni cara rumah. Dia kena ada penolong dia buat itu ke? Bercuai dia. Dia luk-nong dia. Bukan dia sore. Tak lewat sore-sore. Benda besar ke ni. Artinya perbuatan Allah menjadikan dengan tiada berkehendak pegawai. Tak ada berhajat kepada alat, tak ada berhajat kepada pekakah, tak ada berhajat kepada penolong, tak ada perbuatan Tuhan. Tak semacam perbuatan kita hamba ni, kita makhluk ni. Usaha tu dok panggil usaha lah, tapi nak boleh buat tu bersabit dengan kena ada alat-alat bekakah bah benda-benda, kena ada kadang-kadang kena ada penolong. Tengok tu. Apa dia mau seki.
Penolong Tuhan banyak ni malaikat-malaikat. Tentera-tentera dia belaka kerja tugas masing-masing Tuhan letak tu. Habuah hujah cara hujah. Malaikat hujah rezeki, hak menyawa tak gitu ke? Tidaknya. Tu kadang mau sekir di situ. Tidaknya. Gino tu. Kata Tuhan tak ada penolong. Hani tak ada pegawai. Hani Tuhan banyak malaikat-malaikat penolong dia pegawai dia tu. Pak kita jawab lagu mana tu? Kalau kita tanya lagu tu kita jawab lagu mana? Jawab tanah saya. Lebih kena dengan tepat dah. Tu dianya. Setuk gak kali go. Tu mana tu nak menzuhirkan kekuasaan dia. Lagi pula Tuhan nak ajarkan kita dan nak buat gapo-gapo dia kena ada pegawai, kena ada kakak, kena ada penolong. Kalau dia tahu lagu tu pun dia kuasa dia muka dia Tuhan. Tengok, dia buat langit bumi dan hari. Langit bumi bagi antara Tuhan buat hari. Hari nak tahu sekaligus ya. Supaya nak ajar kita tu. Dalam kerja jangan nak gaduh. Jangan nak bergepoh. Gelah gepoh. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gelah gepoh daripada syaitan, berangsur-angsur ni daripada Allah. Tuhan nak ajar tak bagi kita nak gaduh. Dia ajar cara. Dia ajar cara dia. Walaupun kita boleh buat pun jangan kita buat lagu tu. Hanya panggil ada hikmah berlaku Tuhan buat ni tu. Cuba kita tengok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita hijrah ke? Tidaknya. Kalau kata kita kiranya Nabi hijrah pergi ke Madinah, hagina tak pergi sapa Madinah sekelip mata. Tapi Nabi sana itu pergi Madinah hijrah pergi kok jalan tepat orang tak biasa pergi kok jalan tepat orang tak pergi takut orang turun. Kalau jalan betul tak apa kena Tuhan jaga dia. Ni mana Tuhan nak ajar kita kena usaha, kena buat lagu tu cara dia. Tengok Tuhan dia buat. Buat bumi pun dalam masa ni hari-hari nak tahu sekaligusnya. Mungkin dia kuasa ke. Semua tu yang panggil ada hikmah, ada isyarat. Dan sebaliknya dia ada nak ajar kita hamba ni lah. Tengok. Ini cara menyusung kita dari tadbir kitanya. Dia kena ada penolong tu, dia ada ketua dia, lepas tu ada bahagia dia pula. Ada naik ketua, ada setiap usaha, ada apa ni cara ekonomi tu, ada perhubungi, ada hatu, ada ni, ada bahagia tu, ada bahagia ni. Dia cara ni Tuhan tadbir pun dia ada gitulah. Sebagai nak ajar kita hamba ni. Itu dianya. Apa tu? Itulah ayat katanya perbuatan tu. Ni kalau kita kira pada hakikatnya, dia tak ada berhajat dah kepada pegawai, pekakah, dia benar-benar bahaya-bahaya. Tak ada. Kita ni tak semacam kita. Kita ni kena ada alat-alat pekakah, bahaya-bahaya benar-benar nak boleh buat pun. Supaya nak menyaku, kena ada cak. Nak menebah, kena ada bajau. Nak kerak, kena ada gaji. Nak maku, kena ada tuku, kena ada paku. Kena ada kakah, pegawai. Kalau tak ada alat kakah, ya tak boleh nak usaha buat juga kita. Ini perbuatan kita. Adapun perbuatan Allah daripada tak ada kepada ada. Tiada berkehendak kepada pegawai alat-alat kakah. Hanya perbuatan Tuhan ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini perbuatan itu yang kita baca oleh surah Yasin tu. Perbuatan Tuhan lagu mana kita baca oleh surah Yasin tu akhir-akhir tu. Tuhan kata innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkerjaan Allah. Iza arada syai'an, apabila berkehendak ia Allah akan suatu, yakni akan nak beri berlaku suatu. Tuhan bila dia kehendak nak beri berlaku suatu,
nawi ada suatu, nawi berlaku suatu, bahawa perman iyo Allah. Dia perman dia kata ini kun. Kun fi'il amar. Daripada kana yakunu kun fi'il amar. Kun asal mana? Jadi olehmu. Bila Allah Ta'ala kanak nawi berlaku suatu, nawi jadi suatu, bila Tuhan kanak nawi ada sesuatu, Allah Ta'ala kata kun jadi olehmu. Tak kalau Allah Ta'ala kata jadi olehmu, maka balik benda tu. Maka jadilah. Fayakun. Balik benda tu. Fayakun. Maka jadilah suatu hak dia kanak nak berlaku. Nak ada tu. Hak dia kanak nak berlaku, hak dia kanak ada, berlaku. Ada. Bila kata kun jadi. Jadi tu seperti kanaknya kanak Allah. Dia kanak nak buat lagu mana? Jadi apa tu? Kanak tu jadi besar. Dan kanak jadi halo, jadi rupa lagu tu. Tengok dan nampak di ayat ni, dia tu kecek dengan cara balarah ni. Sebab itulah kena bertolong dengan ilmu balarah. Kalau tengok mana zuhir ayat tu, tak ada buat kali tu. Hanya Tuhan suruh. Ya kanak nak buat apa-apa, ya suruh jadi. Balik benar jadi. Tuhan buat tak ke? Tak. Tuhan suruh. Nampak zuhir ayatnya Tuhan tak ada buat. Dia hanya Tuhan suruh je. Suruh suatu tu jadi. Maka balik suatu tu jadi. Mana Tuhan tak ada buat tak lah. Hantu makna zuhir ayat. Inilah orang panggilnya kecek dengan jalan majak istiarah tamsiliyah. Kalau kita mengaji ilmu balarah, ilmu bayan. Dia kecek sebagai misal je. Misal lagu mana? Yani bila Tuhan kanak nak menjadikan sesuatu, bila siapa masuk dia kanak nak menentukan menjadikan sesuatu beri benda tu, maka dia mengada. Bila Allah Ta'ala mengada, maka balik benda tu ada. Hak dia menentu masa nak ada, maka dia ada lah. Dia ada mengada. Balik benda tu ada. Seolah-olah tak suka kata jadi. Seolah-olah kata gitu. Bukan kata semuti. Apa dah tu? Ni. Bukan dia muda ni. Kenapa Zuhir tu kata? Dan mari lepak pakai Zuhir berkali. Mari lepak pakai Zuhir tu kata. Jadi. Tak ada buat ke Tuhan? Jadi Tuhan kata lah. Tuhan suruh itu lah. Lah mana kata Tuhan buatnya? Yakni Tuhan buat. Bila dia menentu nawi ada, siapa masuk, dia buat. Seolah-olah kata jadi. Seolah kata gitu je. Bukan dia kata semuti. Tu dia. Apa tu? Allah. Letih juga tu kalau tak bertolong dengan alat-alat dia mari. Maka kun fayakun. Kun fayakun ibarat daripada Tuhan mengadakan suatu. Hak dia telah menentu nak beri ada, bila siapa masuk, Tuhan wido, Tuhan pelaku wi ada. Seolah kata kun fayakun. Tidaknya. Itulah ayat katanya kita ni, kalau kita tengok kita ni. Kalau kita tengok kita ni, adakah kita boleh lepas daripada kun fayakun? Boleh lepas tak kita pada kun fayakun? Tak boleh lepas kita pada kun fayakun. Kita duduk dalam kun fayakun. Kun fayakun tu kita duduk dalam kun fayakun tu tu duduk we ada, tu duduk melaku. Tengok dia gerak geri kita ni. Duduk kun fayakun dah ni. Mana tu duduk melaku ni, gerak geri kita, nyawa kita, boleh berjalan kita, boleh duduk mengaji kita, duduk kun fayakun ni. Kun fayakun ibarat ada apa dia? Tuhan melakukan. Dia berlaku gitu, berlaku gini. Tidaknya. Itulah kita boleh faham di sininya, kita tak boleh lepas daripada kun fayakun Tuhan. Dalam kun tu lah, bukan kun semuti. Seolah-olah kata gitu dalam kun. Gerak pun dia, nak boleh gerak pun kun. Gerak. Gitu. Gini. Sakit. Sehat. Kong itu semua lah. Kalau bersin kata apa ada tu, tak berhenti duk krong. Bukan kata. Itu ibarah tamsiliyah, istiarah tamsiliyah. Nampak dah tu?
Lama kata Tuhan kok tak ada berhenti. Pada gitu. Banyak kata kong tak ada berhenti itu. Man Tuhan pelaku ngada. Cepat deh ngada dia kan itu soal katanya kong fayakun. Jadi. Cepat semua. Tidaknya. Bersalah perbuatan makhluk dengan makna usaha. Bukan perbuatan makhluk hak sungguhnya dengan makna ijab itu tiada ada selain daripada Allah. Perbuatan makhluk yakni usaha berkanak kepada pegawai, kepada bekakah Allah. Bila kita ini apabila perbuatan makhluk ini ia berkanak pada pegawai bekakah, maka tiada dapat menyurat dengan tiada kolam. Tidaknya. Tengok kita nak menyurat ni. Boleh menyurat ada kalau tak ada kalah. Kita tak dapat usaha kita nak menyurat dengan tiada kolam. Maka kolam itu sebagai pekakah Allah dia nak buat menulis. Seperti tiada mengerak, tak boleh kita nak kerak dengan tiada gergaji. Ni misal seperti tiada mengerak, tak boleh kita nak kerak dengan tiada gergaji ataupun parang, bajak atau kapok. Kata ada gergaji, kata ada parai, tak ada bajak, tak ada kapok, nak kerak dengan apa? Tak ada bisa. Inilah misal pegawai Allah kakah yang kita nak boleh nak kerak sana itu. Dia kena ada pegawai, dia kena ada kakah Allah. Mati tidak kita nak kerak dengan apa? Dan lagi pula apabila kasih iyo anak ayat katanya Tuhan bersalah ni. Anak kata bersalah Tuhan dengan makhluk ni. Pada apa dia? Pada perbuatan. Lagi pula nya perbuatan Tuhan ni tak serupa dengan perbuatan makhluk. Lagu mana gambarnya? Dan lagi pula apabila kasih iyo Allah Taala akan seorang hamba-Nya dibalo, maknanya diujikan. Ni Tuhan. Bila kasih seorang hamba dia uji, dia banyak uji. Nampak dah tu? Kita suka dengan kita. Supaya kita kasih ke anak Kita uji ke kita lagu mana? Kita puji. Anak nak apa? Nak 100 hui. Nak mutu boleh mutui. Nak kereta. Turut hati nak belaka bila kita kasih ke anak. Tu kita ni beri mewah. Beri seni bila orang kita kasih. Ada apa tu head-out. Dia tak mewah, tak seni orang dia kasih. Dia uji. Ternyata perbuatan Tuhan dengan kita tak hamu dah tu. Di segi ni. Sebab itulah kita kena ingat kata Tuhan saya. Kita kena ingat kata Tuhan saya ke kita bila diuji. Jangan kita dak buat duka cita. Jangan kita buat kecek berasa bunyi serabu. Jangan buat kecek gitu. Bila kita kena uji kita buat kecek bunyi serabunya. Jangan. Tuhan marah tu. Yang kata Tuhan bila dia kasihkan seseorang hamba, dia uji. Uji dengan berbagai-bagai uji. Beri tipu balok. Sebab itulah ya kita ni kena sabar. Kita kena redha di atas qada Allah. Apa dah? Dia nak akad kita, nak akad darajat kita, nak wi ganjaran pada kita. Dia wi uji banyak, nak wi kita sabar ke pahala sabar besar. Nak wi kita redha dengan qada Tuhan. Qada redha qada Tuhan hal itu dia besar. Nak wi kita hati kita ni tak lalai kelik Tuhan. Apa itu dia uji banyak tu. Buat kena uji ke Allah Tuhan ni. Banyak ingat Tuhan. Tu orang yang dia kasih dia buat lagu tu Tuhan. Nampak dah tu? Tu ayat kata Tuhan bila kasih ke seorang hamba, dia uji dengan berbagai-bagai uji. Tipu bala. Sebab itulah kita kena sabar. Kita kena redha di atas qada Allah. Kadang-kadang dia uji dia nak kifarat dosa kita. Kita dosa banyak lah ke? Kita terlupa dia ke? Dia uji, nak ingat ke dia. Nak kifarat dosa kita. Dia buat dia kasih kita. Pas kita tak bahaya, dia buat kecek bunyi serabutnya kita. Aku ni sakit semua. Aku ni tak seni semua. Ianya buat kecek man. Tak boleh. Dia kena berpuas hati. Alhamdulillah ala kulli hal. Tuhan buat lagu ni kena dah.
Dia saya kita ni, dia saya kita ni. Ya nabi kita ni bersama dengan dia. Innallaha ma'as sabirin. Allah Taala serta dengan orang sabar. Kalau tak kena bala, mana nak boleh tahu kata kita boleh sabar? Mana nak boleh tahu kata kita redha dengan qada-qada Tuhan? Mana kita nak boleh ingat banyak Tuhan? Sebab itulah pok we kena. Boleh robah ngoti we. Boleh redha ngoti we. Sebab itulah kena bala ni, boleh tahulah kita ni. Sabar ke tak sabar, redha ke tak redha, nak syukur ke Tuhan ke tak syukur ke Tuhan. Apa dah tu? Ni payah lakon, benda ni payah lakon. Tapi dia kena faham Tuhan, kena kenal Tuhan. Tuhan ni bila kasih banyak uji weh. Lepas kita dah kena uji seumur ni mana Tuhan kasih dah lah. Kena faham situ lah. Dia dah buat serabuk lah. Dia dah buat tak sabar lah. Dia mau tak apalah, tak kena. Boleh orang bodoh. Aku ni tak nak sabar. Lama dah aku dah sabar. Lama dah aku dah sabar. Dulu orang tak ada sabar. Ya sabarnya bukan ketika-ketika. Ya sabarnya kena dah semua. Nampak? Bukan bertekah sabar ni. Aku lama dah sabar. Aku tak agak nak sabar dah hari ni. Dulu aku tak ada sabar dah. Noyak beri. Saya kata kamu sabar lah dulu. Kamu tak agak nak sabar dah. Dulu aku tak ada sabar dah. Ya sabar bukan ketika-ketika. Tekah berjungak sabar. Kata-kata berjungak tak sabar. Gitu sabar. Tengok. Hati-hati dah. Itu dia. Sebab itulah orang yang Tuhan kasih dia uji dengan susah, dia uji dengan sakit, dia uji dengan bala begitu begini. Orang dia sayang. Ni Tuhan. We kenal Tuhan hati. Sebab itulah beruntung we. Orang Tuhan uji banyak, orang ni beruntung. Orang Tuhan sayang, Tuhan pilih menjadikan kekasih dia. Itulah nak ayat we pas itu. Ni perbuatan Tuhan lagu ni lah. Ni orang Tuhan kasih ni. Dan kita, ni balik kita pula weh. Perbuatan kita pula. Apabila kita kasih akan seorang, kita beri berbagai-bagai nikmat kesukaan. Kita kasih ke orang, beri acih habis kocek lah. Beri acih habis tangi lah kalau kita kasih ke orang kau. Beri berbagai-bagai nikmat yang dapat lazat dengan dia dengan nikmat. Adapun Allah, bila orang dia kasih, dia banyak uji. Tengok orang jadi nabi-nabi, banyak ke uji. Tengok Nabi kita SAW, kalau kita kira makhluk dia nombor satu. Orang Tuhan paling makhluk paling kasih sekali lah. Nabi kita SAW. Gini lah Rasul ramai-ramai dia ni banyak uji. Tu lewat kajian tu. Orang semelia-melia makhluk, orang sekasih-kasih makhluk. Gini banyak uji. Dia ada banyak uji sekali. Di kalangan Rasul. Tengok siapa lekat martabat Nabi kita SAW. Ulul azmi nombor satu. Tengok. Kelebihan dia tu beri. Kenapa? Kan dia banyak uji sekali. Nombor satu. Nabi kita ada lah kok. Di sebuah ujian pun ada satu. Di sebuah susah pun kepayahan pun ada Nabi kita SAW. Allah besok lapar, besok butuh makan ni, ambil batu tak perlu. Pak kita lapar berapa kali? Dah susah-susah kita pun besok berapa kali ambil batu tak perlu. Tidaknya. Sebab itulah Nabi kata asyaddukum bala'an al-anbiya summa al-awliya summa al-amsal fal-amsal. Orang paling banyak sekali Tuhan uji Nabi-Nabi lah. Kemudian orang wali-wali kekasih Tuhan. Kemudian umpama turun. Dia tak wi seni, dia tak wi mewah, orang dia kasih sengoti. Dia tak wi kekayaan, tak wi kelebihan. Nampak tak? Hawi kelebihan tu tidaknya. Kalau Tuhan nak uji tu, dia dah galik sangatlah. Memang tidak ke ya bahaya tu. Melalaikan galik dengan benda-benda lagu tu. Tapi itulah jangan tertipu dengan kemurahan Allah. Itulah boleh kita ambil di sininya. Nak ayat katanya perbuatan Tuhan tak serupa dengan perbuatan makhluk. Di antara tempat tak serupanya, orang dia kasih, dia banyak uji. Tak semacam perbuatan kita. Bila kita orang kasih, kita kasih ke orang, kita banyak beri. Tak ada uji dak, tak ada susah dak. Tengok anak kita kasih. Anak kita yang tak hama dah. Hak kita kasih tu kita ikut pun nak. Hak nun dan nak tu tak boleh, nak ni tak boleh. Hak ni ikut nak gapo dia boleh berlaku. Tu kita.
Habis. Panggil apa dia? Ya banyak cara ni. Ni tak ada hurai habis lah. Ni dah. Kita ada kita main sikit-sikit ni. Bersalah pada zat habis tak habis nak hurai lah. Bersalah tu pada sifat tak habis nak hurai lah banyaknya. Bersalah tu pada perbuatan banyak lah. Hal ni sebagai misal-misal. Sepatutnya kita kiyah-kiyah je lah. Tu nak katanya tak serupa tu. Tu menuriti mana mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Makna dia tu luah. Bila tak serupa tu bagi segala perkara baru, nak hurai di makna dia tu Allah tanya habis-habis laut. Tak serupa tu titi dia. Walau bagaimanapun kita wajib kena etika maha suci tu daripada menyerupai dengan makhluk. Habis. Maka bila kita tahu dah begitu, maka wajib atas mukallaf, wajib setiap orang mukallaf wajib menafikan tanah situ. Sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ni masalahnya kalau kita nak gerbel lah di 10 awal ni kak tidaknya Nabi suruh tahir lah daripada kerak rambut, kerak kuku supaya gapo dia ni menjadikan saksi bukan podak, bukan kata siapa ketangguh hari tu dak, hanya podak kata makruh. Sekadar kata makruh gitu je. Bukan siapa kata tangguh, kata siapa kata hari weh rak buku ni puluh wan ni ada. Sekadar tu je Nabi sebulan deh siapa dengan isteri Nabi tak ada royak. Lah mungkin dengan isteri pun tak boleh tidur juga. Ada waktu tu. Kayaknya ada. Awak tanya gitu kan deh. Tak mau kamu kena patel dah begotu ai. Banyak hari juga 10 hari ni. Darah nak telinga juga. Lah betul aja. Dah tak ada apa. Ya tak mau apa dah lah itunya. Dia bukan tadi yo. Mereka dia mayit dah boleh kita suruh dia. So dia niat dia panggil bila mayit dia panggil masuk dalam ahli ibadat. Maka niat dia masuk dalam ibadat dah. Tak apa dia masuk dalam ahli dah. Kalau belum mayit tak boleh. Lagi dia tanya masalah dia okey lah, okey dia mau terus sedekah kan. Ada dalam-dalamnya posisi dia mau istihar lah dia. Kalau dia tak boleh tidak, kalau dia tidak apa tu jangan. Tak ada apa boleh panggil okey ke tu. Kita tu okey dia mau lagi sedekah dah tu. Tu panggil okey. Tak ada gapo dia. Sedekah ni bukan nanti sedekah sendiri, kita nak okey pun boleh, okey sedekah. Tu okey dah lagu tu. Dia masalah gerban ini, dia kelebihan sunat punya wajib juga kena sedekah. Dia punya sedekah wajib itu sekadarnya 2 kilo, katakanlah 3 kilo, dia tak letak juga tu topik tu banyak mana tu. Wajib kena sedekah. Lagi pula nya hak metah, lagi pula nama daging. Lagi pula sedekah tu di tempat gerban. Ni kita sedekah beralih tempat gerban, kampung lain pindah pergi tak leh tu. Setengah kata haram, setengah kata tak apa tapi hilah lah waktu tu. Setengah katanya haram pindah lagi gerban tu. Itu dia. Kena sedekah di situ. Pasal nak sedekah tu dia sama ada kita nak sedekah sendiri ataupun kita nak okey. Tak ada apa dia boleh laku. Itu dianya. Itulah dia masalah gerban. Nak ikhlas dikit. Ikhlas ni bukan di mulut, dia di hati. Kadang-kadang mulut ikhlas, hati tak ada ikhlas. Ya kena ikhlas ni kena mari di hati, sifat hati. Ikhlas ni tak ada kan lain kena Tuhan lah. Kadang-kadang dia mari juga tu nak nunjuk, nak ngeneng-ngeneng hayat dia kata. Dia mari benda tu kita nak tolak. Ya setan dia kacau nak buat dia.
Lepas tu kita nak tepis tak kuasa kita. Nyemari juga Nyemari tak ada apa. Aku tak ada nak aku ni. Moga kita tak kuasa. Kadang-kadang tak kuasa kita dah tolak nyemari. Aku tak ada nak lagu ni. Mari dah cekak kau kita mari. Tapi kita tak nak lagu ni. Tak apa dah. Tolak sekadar kita kuasa. Bukan ikhlas di mulut. Ikhlas mulut banyak orang ikhlas. Kecek ikhlas lah kau. Tapi di hati nunggu siapa. Sebab itulah ikhlasnya panggil rasio daripada rasio Tuhan. Ya Tuhan beri ikhlas ni kepada siapa orang yang kanak. Orang yang kasih ya. Bukan semua orang dapat ikhlas. Mulut tu banyak. Ikhlas lah kau mulut. Kita tak tahu masalah ikhlas. Tapi hok dapat semua ti ikhlas tu adalah kernia Tuhan. Taufik hidayah daripada Tuhan. Tuhan beri kepada mereka hok dia kasih je. Mana tak banyak lah. Tak banyak lah dapat sifat ni. Dia panggil sirrun min sirri dalam hadis kursi tu kan. Itu dia aja. Kita ni katuk dengan katuk dah. Katuk lah raya ni katuk seminggu jadi dah. Kedua minggu. Seminggu lah. Raya Khamis. Hari tasyrik Jumaat 1 Ahad habis lah. Lepas tu senang lasa biasa lah. Maaf tu kita mulalah. Kata seminggu je. Habis itu kita kecek sikit masya-Allah. Bersakopak dengan gerbang kita ni lah. Tu dianya. Alhamdulillah kita ni berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita ni berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka 10 awalnya mulai daripada hari Selasa. Kena tengok mulai pada malam Senin tu tak nampak. Maka tetaplah 1 awal Zulhijjahnya di hari Selasa. Bila lah istilah kita istiharnya betul-betul lah. Hari Selasa 1 bulan. Bila isbat 1 bulan kita boleh tahu dah hari Arafah, hari apa, hari raya, hari gapo dia, hari tasyrik, hari gapo dia kita boleh tahu dah. Kali gitu kita ni berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka 10 awal bulan Zulhijjah ini ialah yang mana kita ada buat amal ibadah di dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini. Yang katanya amal kita ni orang panggil amal yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sahabat hadis ma min yaumin afdalu indallah. Tidak ada hari min hazil ayyam. Tidak ada daripada hari-hari amalan yang soleh, yang amalan yang baik lah, yang ada padanya sekasih-kasih kepada Tuhan. Tak ada dah min hazihil ayyam, daripada ini hari, yakni hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah ni yang kita buat amal yang soleh, Tuhan paling kasih sekali. Lazim daripada Tuhan kasih, Tuhan ganda pahala kebajikan. Mengaji, patutnya mengaji di hari ini tak sama kita mengaji hari lain. Saya katanya bila Tuhan kasih, katanya pahala ganjaran Tuhan berganda. Amalan yang soleh di dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini yang berganda. Hatulah noyak kata kemuliaan 10 awal bulan Zulhijjah. Kemuliaannya di sisi Tuhan, ketinggiannya di sisi Tuhan. Sebab itulah Tuhan buat supah benar. Tuhan buat supah benar. Tuhan katanya wal fajri walayalil ashr. Beberapa malam 10 dan beberapa malam yang awal 10 daripada bulan Zulhijjah. Tengok Tuhan buat supah tu menunjuk katanya kemuliaan. Tu menunjuk katanya ketinggian. Dan ni dia beberapa malam daripada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Sebab itulah kita tengok hadis lain, ayat katanya amalan yang soleh Tuhan paling kasihnya di 10 awal bulan Zulhijjah ni lah. Sebab itulah nak buat gapo dia, kita buat banyak amalan di sini. Nak puasa pun puasa gilah. Nak zikir pun zikir gilah. Nak banyak baca Quran pun baca Quran gilah. Nak buat sedekah pun sedekah gilah. Amal yang soleh berlaku tu ayat katanya kelebihan yang amat besar. Itu dia. Lagi pulaknya Allah Ta'ala kasih
kasih. Lebih-lebih lagi pulanya di hari Arafah. Di hari Arafah ni lah. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah yang dikatakan hari Arafah. Tu hari Arafah tu dah tak nak kecek dah, hari tu lebih semata-mata dah. Ma min yaumin afdalu min indallah min yaumi Arafatah. Tak ada hari yang terlebih di sisi Tuhan daripada hari Arafah. Hari Arafah. Sebab itulah hari Arafah tu di antara amalannya sebagaimana dia diajar disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasa. Puasa di hari Arafah. Puasa di hari yang 9. Lah ni kalau kita nak puasa pun tak apalah. Dia khususnya kelebihan keistimewaannya di hari Arafah. Kita banyak dan kita puasa di hari Arafah. Karena puasa di hari Arafah ni Allah Taala mekifaratkan dosa. Dia setahun hak lepas dan setahun hak lagi okey. Kalau kita kira nak cari mana kelebihan macam ni. Dia hak lepas setahun tu lagi parat. Hak tahun lagi ke datang dia setahun tu lagi parat. Dia nak cari di mana dia kelebihan sepuan ini. Oleh itu peluang kita untuk kita pada tahun ni sekiranya kalau Tuhan taruh umur kita hari Arafah, maka kita bakat-bakat puasa lah. Niatnya puasa hari Arafah. Lagi pula hari Arafah ni banyak Allah Ta'ala memerdekakan hamba dia daripada neraka. Sebagaimana sahabat hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu fihi amdan minan nar min yaumi Arafatah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala merdekakan padanya akan hamba daripada neraka daripada hari Arafah. Maknanya hari Arafah lah yang paling banyak Allah Ta'ala memerdekakan hambanya daripada api neraka. Oleh itu kita carilah peluang untuk ni kita banyak ibadat kita banyak amal ibadat di hari itu. Lagi pula kita puasa, mudah-mudahan kita masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala merdekakan kita daripada api neraka. Apa tu? Tidaknya. Lagi pula amalan di hari itunya, iaitunya di antara di anak dan Nabi kita dah bawa pada hari Arafah tu amalannya di antaranya iaitunya la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita tengok hadis meriwayatkan dia oleh Imam At-Tirmizi. Tidaknya wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik barang yang aku kata, aku dan nabi-nabi sebelum aku, kata gapo dia sebaik-baik kalinya. Kata ni, ucap ni, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Hal keadaan Allah wahdah ketunggalannya, la syarikalah, tiada ada kongsi baginya, lahul mulk, bagi dia hajalah kerajaan, walahul hamd, dan bagi dia hajalah kepujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita banyak baca tu di 10 awal ni, lebih-lebih lagi di akhir Arafah. Lagi pulanya kita banyak doa pada hari Arafah. Tu Nabi katanya khairud du'a'u yauma Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Doa tu dimustajab. Lebih-lebih lagi di besar di sini selepas asar. Di antara asar dengan maghrib, kita banyak doa pada ketika tu. Ni doa dimustajabkan. Semua ni dah kita ambil daripada iktibah pada hadis-hadis dan kita hipo-hipo mari dan boleh kita buat amal insya-Allah sebagai peringatan bagi kita. Sebagai peringatan bagi kita. Tidaknya. Kali gitu masalah gerban ini tidaknya iaitunya hukum gerban ini bersalah ulama lah pada hukum gerban ni. Kalau turut pendapat mazhab Imam Abi Hanifah dan Imam Al-Laisi Rabi'ah berpendapat katanya gerban ni wajib gerban di atas orang yang bermungkin yang milik nisab zakat. Hukumnya wajib. Orang ni milik harta siapa nisab zakat, gerban dia wajib pada hari itu. Jika dia orang bermungkin lah, tak ada musafir ke mana-mana. Ini tu pendapat Imam Abi Hanifah, Laisi, Rabi'ah. Dan pendapat jamhur ulama, tu pendapat kebanyakan ulama, gerban ni hukumnya sunnatul muakkadah.
Sunat muakkad bagi orang yang mampu. Sunat muakkad, lagi pula sunat kifayah. Dalam rumah kita kalau ada seorang gerbang, lepas tu tetap sunat yang lain. Tidaknya. Maknanya gerbang itu dapat jumhur ulama sunat muakkadah. Gerbang ni dia tak jadi wajib melainkan dengan nazar. Nazar dia ada dua, nazar hakiki. Nazar hakikinya seperti kita katanya seorang, seperti kata seorang, lillah alayya an udhiya bihazihi syah. Bagi Allah wajib atas aku nak gerbang dengan ini kambing ataupun dengan ini lembu. Bila dia kata begitu, jadi wajib gerbang. Yang pengik-pengik jadi nazar. Nazar hakiki ni. Ataupun nazar hukmi. Jadi wajib gerbang itu dengan nazar hukmi. Seperti seorang itu dia katanya, ja'altu hazihi udhiyatan. Aku menjadikan lembu ni, aku nak menjadikan gerbang. Tidaknya lembu ni buat apa? Nak buat gerbang. Itu jadi wajib tu. Apa panggil nazar, apa panggil jadi wajib tu? Dia bil ja'li, dengan menjadikan. Apa panggil nazar bil hukmi. Dia nazar bil ja'li. Lembu ni mau apa? Nak buat gerbang. Dia kata begitu. Jadi wajib. Kalau kata buat gerbang sunat apa? Tidaknya. Ya dosa lagi. Dia panggil nazar bil ta'liq. Apa dia ni? Jika aku dapat duit, aku nak gerbang. Jika aku dapat duit, kalau aku ada duit, maka bagi Allah wajib atas aku nak gerbang. Ni apa panggil nazar, dia dengan jalan ta'liq. Kalau aku ada duit, dia bagi Allah wajib atas aku nak gerbang. Itu panggil nazar bi ta'liq. Nazar hakiki lah tu. Ada pun kalau kata seorang, aku ada duit, dia aku nak gerbang. Aku ada duit, aku nak gerbang. Dia tak jadi sirah iltizam, dia tak jadi nazar. Dia cuma hak ni masuk dalam khilaf ulama. Adakah jadi seperti nazar atau tidak? Itu khilaf. Tengah tanya, dia jadi seperti nazar. Tengah tanya, tak jadi seperti nazar. Bila jadi seperti nazar, wajib dia kena semulai. Itu panggil nazar dia. Aku menjadikan lembu ni nak gerbang. Atau nazar bil hukmi ataupun nazar bil ja'li. Ni lembu ni. Ni akan buat gerbang ni. Mudah herat lembu tu nak buat apa weh? Nak jual ke? Tak, nak buat gerbang. Dia kata lagu tu jadi nazar. Nazar bil hukmi. Wajib kena gerbang tu. Tak boleh nak ganti dengan orang lain. Sampai tu mulut tu ya, jangan nak kata begitu. Kena kata juga je. Nazar gerbang sunat tak apa. Awak gigi pun kalau kita nak ada satu gigi lah tu deh. Alih. Tidaknya. Nak buat gerbang weh. Tu buat gerbang. Gerbang hak sunat. Tu dianya. Ya tak alih. Kalau sekadar ada hati tak apa, aku nak buat gerbang. Aku nak buat gerbang tak apa. Kalau lafaz tu baik, jadi nazar bil ja'li. Nazar bil hukmi. Nak buat gigi. Tak apa lagi nak buat gigi tu. Nak buat gigi. Tu nak buat gigi. Bukan nak buat gerbang. Tak deh. Tak nak buat gigi. Nak buat gigi. Tu je umum lagi. Tak apa lagi tu. Tu dianya. Tu dah. Dia panggilnya, dia sabit tu lah lafaz ni ya. Kalau kata dengan mulut, sekiranya, dia kalau ada sebut dengan lafaz sunat, ya tak apa. Dia jadi gerbang sunat. Lafaz niat gerbang, tapi dia berlafaz katanya aku nak buat gerbang, aku nak menjadikan lembu ini gerbang. Maka jadi gerbang itu jadi wajib. Tidaknya jadi wajib. Sebab itulah dia nak ingat betul-betul lah. Itu dianya. Jadi dia gerbang ini ia masuk dalam ibadat. Dia bila kata ibadat, ia berhajat berniat. Niat ketika mana boleh berlaku. Dan ketika sembelih pun boleh. Dan ketika dia wakil sembelih pun boleh. Ketika wakil sembelih pun boleh. Ketika menentu isyarat kepada lembu hak dia kita ke hak seko mana. Kita niat ketika tu pun boleh. Lembu ni mana dia kawan ni? Ni hadiah dia mudah ni. Tidaknya. Kita niat ketika tu satu gia lah 7. Kita niat gerbang. Boleh berlaku. Tu bukan mesti kena niat di tempat sembelih tu. Tak itu ke, tapi afdalnya kita pergi menyaksi.
Tu nya kita pergi menyaksi tu ketika semula tu. Kita niat situ, buat semula kita niat situ. Kalau tu hak afdalnya, nak niat belum ada tu tak apa. Ketika okey pun tak apa. Ketika akak jual beli lepas tu tak apa juga ketika tu pun. Kita niat sudah, kita klik dulu ada apa dah. Tak nak pergi dah. Jadi buat payahlah. Niat lagu mana? Ni ilmu gerbai sunat bagi diriku. Di dalam satu bahagian dalam syarikat 7 kerana Allah Ta'ala. Ni ilmu ni gerbai sunat untuk diriku ni. Satu bahagian lah dalam syarikat 7 ni bukan semua dah. Bukan tak syarikat untuk kita tu dah. Kena satu bahagian pada syarikat 7. Itu dia nya. Habis. Itulah dia bercara. Apa dia lagi nak tanya-tanya ni? Ya masalah gerbai ni ia tak ada tekek gapo dia kan di tidaknya tak siapa kata anak gerbai kena berapa weh siapa gerbai kena bayar sore tak ada gapo dia boleh nak bertai pun boleh nak bayar sore pun tak ada gapo dia tapi syarat dia bila tak mampu dia tak ada tekek syarat ni dia lekat hutang orang banyak taknya bayar dia mampulah dia nak bayar tu dia ni sikit sekali dengan jalan sore je boleh bayar lah dia tapi tak ada bergaduh nak bayar hutang dia kena buat gerbai lagu manu hok nu bayar hutang bila siapa masuk wajib kena bayar bila siapa masuk pas ni masuk bukan siapa dah lama dah tak nak kecek dah tu kau sangat wajib nak bayar tiba-tiba dia buat main dia tu berat manusia lagu tu atas bila siapa masuk boleh bayar dah kau dulu tu kan nono orang je bergaduh balik bayar ni dah main kau hingga siapa lama tak nak bayar ni kalau bayar sikit sekali lagi pun habis dah tapi dia tak ada bergaduh nak bayar dia bergaduh nak buat gerbai lagu mana hukum weh tu dia nya tak ada gapo dia gerbai dia sah tak ada gapo dia tapi nya haram betul mana betul kita takhir bayar hutang dia wajib kena bayar ke hutang tapi dia takhir kita bergaduh dengan hak ni tak apa gerbai tak ada gapo dia panggil haram aridi haram aridi semaya sah tak ada gapo dia bila sepenuh rukun syarat tak ada gapo dia patah semaya haram betul kita curi kain orang pakai nampak dah tak ada gapo dia sah gerbai tapi haram betul mana haram betul kita takhir bayar hutang haram betul tu bukan haram betul gerbai tak ada haram gapo dia punya aridi seperti inilah dia semaya tak ada haram gapo dia haram betul kita pakai kain dia kita curi hok orang pakai wak semaya sah semaya tak ada gapo dia tapi semaya keadaan begitu tak haram itu dia je dia degah juga dia bukan semaya pasal degah juga sore pun tak ada apa deh kita sekat tu tinggal deh tafsir pun deh pajak dulu mah boleh tak ada gapo dia moga hotu dah tak gerbai dia dia kau lembu hotu dah ke hati panggil ta'yin tika tu dia niat tak ada gapo dia boleh boleh pasal lagi nyo masalahnya orang wakil pada kita ni suruh niat wakil gerbai wakil niat wakil jual beli suruh kita berlaku lah maka gerbai tu daging kita tak boleh hakil tu melainkan diizin daripada tuan dia macam orang wakil suruh gerbai dia lah cara berlaku weh niat gapo jual beli gapo dia wakil kamu laku tu sedekah pun wakil kamu laku tu wakil semula wakil cara semua lain wakil laku pak orang yang terima wakil tu nak makan daging tu tak boleh tu melainkan izin daripada orang yang wakil tu
Kena izin. Pak aku nak makan boleh ke tak? Ambil lah makan, nak makan atik gau. Tak apa. Kalau tak diizin kita nak makan tak boleh. Wajib kena sedekah berlaku. Itu dia. Dia makin agak ada gerbek orang mati bila dia wasiat. Orang mati dia wasiat, belum mati, katanya kalau mati gerbek-gerbek aku hati lah. Dia sah kita gerbek dia kerana dia ada wasiat. Tapi bila kita gerbek dia hari itu dah kita tak boleh makan lagi tu. Kalau gerbek pada orang mati tu kena sedekah yang lebih. Dia sunat pun tak boleh. Kerana kita telah gerbek dia kan. Telah gerbek dia tak boleh nak makan, kita sedekah habis. Dia melekat masa yang hidup tu betul gerbek nak makan lah. Tak apa. Kalau mata-mata suruh gerbek wasiat gerbek tu tak boleh kita makan. Sebab apa ya? Nak makan kena izin. Pas nak izin lagu mana tuan mati. Terti dah. Habis kau dah telah dulu deh. InsyaAllah minggu depan kita kata kayu. Minggu lagi insyaAllah kita sama mengaji kita seperti biasa. Seminggu lah kita kata ni. Seminggu. Maka diakhiri ucap selamat hari raya maaf zahir batin. Kullu sanah wa antum tayyibun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa hum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al wa usil misla sawa bima qara'nahu ila ruhi haji Muhammad salih bin awaqti wa haji hasil binti haji Yusuf wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum. Allahumma wasi' madkhalahum. Allahumma taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyiatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wal akhirah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جميعا يا ربنا أنت أيها البركة أن ترزقنا علما نافعا تعبناك واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد
بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.